Mercedes-Benz harga RM10,000 sahaja. Bukan yang ni, tapi yang ini. Mercedes-Benz harga RM10,000 sahaja. C200 kompresor. Yang ni kompresor bang. Okey, Mercedes paling jimat, paling senang jaga dan body dia pun tak besar mana pun. Kecil saja. Okey. Masa baru harga kereta ni abang tak payah cerita lah bang. Harga dia sangat mahal. Sekarang kita nak jual RM10,000 saja bang. Dah macam harga kereta Saga dah bang. Okey, Saga ni pun kita nak jual RM10,000. So abang boleh beli Mercedes, nak pakai untuk surau ke, nak pakai untuk jalan-jalan ke, nak pakai hari-hari pun boleh. So kereta C200 abang tengok masih cantik lagi. Owner orang tua, satu owner saja. So dia punya barang masih ori lagi ada. So abang tengok ni rim walaupun nampak macam buruk, nampak biasa, tapi ini rim AMG bang. Ini rim harga mahal lagi. Okey, model lama punya AMG, rim original. Nombor plate 3 angka 810. Tahun kereta 2002. Okey, so yang ni abang boleh beli, boleh pakai. Sebab apa? Yang ni 2.0 liter saja. So harga Rotex pun murah bang. Okey, harga Rotex pun murah. So abang tengok body memang ori lagi. Cat kereta pun masih cantik kemas. So abang tak payah buat apa-apa bang. Cat kereta pun cantik, body pun cantik. Kita tengok interior bang. Interior dia macam mana? Inilah interior dia. Walaupun tahun 2002, tapi condition bagi saya memang dia jaga bang. Okey, seat dia masih okey lagi. Cuma ada sikit-sikit tak apa bang. Tapi seat ni tak adalah koyak teruk, tak ada bang. Steering kereta ni pun masih cantik. Yang penting owner dah buat Android player. So Mercedes ni abang tengok abang tak payah risau. Okey, terus hidup. So Android player semua ada bang. So yang ni semua abang tengok reverse camera complete lagi bang. So pintu kereta buka, dekat sini pun ada keluar pintu buka. Okey, reverse camera complete. So abang nak tengok YouTube ke apa ke semua boleh. So abang kena faham, ini tahun 2002. So walaupun lama, condition kereta ni masih cantik, masih solid lagi. Body dia pun mantap. Tak ada karat bang. Barang-barang bawah semua tak ada karat, kami dah check. So abang boleh beli. Kunci, si ada 2 kunci. Harga RM10,000.